Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Pada hari ini saya ingin memberi tazkirah mengenai malaikat dan jin, iaitu dalam kategori tajuk Sam'iyat dan Ghaibiyah. Malaikat ni adalah makhluk suci yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, mereka sentiasa taat dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Hal ini ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6, bahawa mereka tidak menderhakai Allah dan sentiasa melaksanakan perintahnya. Tugas mereka adalah pelbagai, iaitu Jibril ni dia menyampaikan wahyu, Mikail menguruskan hujan dan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Malaikat Maut mencabut nyawa, Raqib dan Atid mencatat amalan manusia, dan Munkar serta Nakir di alam kubur, iaitu dia mencatat dia berada di kubur. Malaikat rahmat juga hadir dalam majlis ilmu sebagaimana hadis sahih Muslim. Semua ini menunjukkan bahawa malaikat ialah makhluk yang hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah. Seperti mana yang kita tahu, apabila seseorang itu menuntut ilmu, maka terdapat hadis yang mengatakan bahawa malaikat itu akan mengibarkan sayap dia kepada mereka yang menuntut ilmu dan berada di dalam majlis ilmu. Dan seterusnya, berbeza dengan malaikat, jin diciptakan daripada api. Sebagaimana disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 15, mereka mempunyai akal dan pilihan, sama seperti manusia. Ada jin yang beriman dan ada yang kafir. Seperti pengakuan mereka dalam surah Al-Jin ayat 11, Iblis juga daripada golongan jin dan dia kufur terhadap perintah Allah. Jin yang kafir dipanggil syaitan, yang kerjanya menyesatkan manusia melalui bisikan jahat dan memerhati manusia seperti dalam surah Al-A'raf ayat 27. Namun, kemampuan mereka ni adalah terbatas. Malah sebahagiannya mereka pernah tunduk bekerja di bawah Nabi Sulaiman seperti dalam surah Sabah ayat 12 hingga 13. Jadi dekat sini, perbezaan antara malaikat dan jin adalah amat besar. Malaikat daripada cahaya, mereka ni taat dan tidak mempunyai nafsu. Berbeza dengan jin, mereka ni diciptakan daripada api, mempunyai kehendak dan boleh memilih antara ketaatan atau maksiat. Malaikat tidak makan, tidak tidur dan tidak berkahwin, sedangkan jin sebaliknya. Keimanan kepada malaikat memberi kesan besar kepada kehidupan seorang Muslim. Ia menjadikan seseorang yang lebih berhati-hati kerana setiap amal dicatat oleh malaikat, serta memberi ketenangan kerana ada malaikat rahmat bersama orang yang berzikir dan menuntut ilmu. Jadi bila kita tahu yang ada malaikat ni bersama kita, hati kita rasa lebih tenang, kita rasa dijaga. Jadi itulah antara faktor yang bagaimana kita nak yakin kita tak takut kepada hantu-hantu dan benda-benda gaib, sebab ada malaikat di kanan dan kiri kita ni mencatat dosa dan pahala kita. Bila kita percaya malaikat tu ada dengan kita, kita secara automatiknya kita akan takut untuk melakukan dosa dan lebih banyak untuk melakukan perbuatan yang mendapatkan pahala. Seterusnya, beriman kepada jin itu menjadikan kita sedar bahawa syaitan sentiasa berusaha menyesatkan manusia. Maka perlindungan hanya pada Allah melalui doa dan amalan seperti membaca ayat kursi dan surah Al-Baqarah. Namun, kita tidak perlu takut berlebihan kerana jin tidak mampu memudaratkan tanpa izin Allah. Jadi, seperti yang kita tahu, syaitan ni memang dia akan cuba untuk menghasut manusia ni. Dia akan merosakkan iman kita perlahan-lahan. Mungkin hari ni dia takkan rosakkan kita secara perbuatan yang ketara. Mungkin ketara tu contohnya macam membunuh orang. Dia takkan ada seorang dengan membunuh orang terus, tetapi dia akan bermula daripada dosa kecil yang kita anggap benda itu remeh. Antara contoh dosa kecil yang remeh itu adalah seperti kita bergaul dengan kawan-kawan yang negatif dan terikut-ikut dengannya. Dan seterusnya, mungkin kawan-kawan yang negatif itu, kalau kita tidak dapat mengawal persahabatan itu, tidak salah berkawan, tetapi mesti ada batas dan kawalan. Jadi bila dia berlebihan, dia terikut-ikut, maka pelbagai perkara negatif seperti mengambil dadah, merokok, minum arak dan sebagainya. Dan seterusnya, kalau kita mengambil dadah, ianya akan menjerumus juga manusia itu untuk melakukan pelbagai dosa dan perbuatan yang maksiat seperti berzina, membunuh, merogol dan sebagainya. Kesimpulannya, memahami hakikat malaikat dan jin mengukuhkan akidah kita serta mendidik jiwa supaya hidup dalam ketaatan.
berhati-hati daripada godaan syaitan, dan sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberi kefahaman yang benar kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.